Okey. Apa beza? Nanda tak nak soalan lagi. Okey, cerita lagi. Okey, Kak Atida, Kak Tinida. Ibu ada apa-apa nak cerita pasal minggu lepas punya? Okey, Huda kena dengar ni sebab ni kita kutip-kutip. Kita try refresh balik yang minggu lepas. Betul. Cara bacaan kan? Ada dua Yang mana satu cara bacaan? Bagus. Poin yang bagus. Cara bacaan apa? Yang cara mana satu bacaan. cara bacaan ni? Ya apa? Sohir. Betul kan? Oh, Tis, tis, Sohir. Yang mana satu? tis, sohir, kabir, mutlak. Mutlak. Iya ke? Yang tu Hmm. kita Pertemuan kata huruf. okey. Yang pertama dua huruf tu Saghir, Kabir dengan okey, Ah, benar tak sejenis yang suka mutlak. menconteng. Sekejap benar conteng juga. Nak ada ni nota minggu lepas tapi nanti kan tak best lah. Hmm. Okey, yang ibu sebut tu Saghir, Kabir, Mutlak tu semua adalah jenis pertemuan. Jenis pertemuan. Jenis pertemuan huruf. Okey, kan ada dua huruf bertemu. Okey, itu jenis-jenis pertemuan dia. Kalau Saghir apa? Itu dia sukun jumpa dengan harokat ataupun harokat tu jangan huruf berbaris lah. Okey. Ya kalau hak ni atas ni dia kena cerita hak dulu sebelum pertemuan dua huruf tu tak. Dia ada lagi hak relate tu. Betul, cara Tak. bacaan. Rom ni Apa? nama dia. Okey, yang tadi tu yang Kak Tini sebut apa? Allah, Kak Tini sebut apa tadi? Harokat. Harokat baru tu. Berbaris tu. Okey, pertemuan huruf tu kan. Tak apa, pertemuan huruf tu bawah. Pertemuan Dua huruf. huruf ni. Dia kena ada dua huruf ni tak. Dia tak boleh. Tapi ada juga yang satu huruf. Ada suara lain ke? Okay. Pertemuan dua huruf ni dalam bahasa Arab dia kalau tak perlu ingat, nanti Kang dia jadi ingat benda lain. Benda ni jadi tak ingat benda lain pula. Al-hurufan, huruf. Tapi bila dua huruf, kalau bahasa Arab ni dia kan tambah alif nun ataupun tambah ya nun kan. Al-hurufan al-multaqiyan. Benar mention kat sini. Kod lah ada terdengar mana-mana. Kod lah nanti masuk kelas tajwid yang bagus sikit. At least pernah dengar kan? Okey, al-multaqiyan. Multaqiyan. Okey. Okey, pernah sebut iltiqa tak? Nine. Tengok sakinain. Iltiqa sakinain. Iltiqa sakinain. Okey, iltiqa sakinain ni apa? Maksud dia dalam bahasa Melayu? Ingat tak? Ni saja je nak refresh balik ni. Macam quiz juga ni. Iltiqa sakinain kita dah cover. Pertemuan dua sukun. Yang ni pertemuan dua sukun. Macam ni tengok. Dua sukun. Ni Bena cerita sikit sebab nanti kok lah nak baca buku-buku kita tajwid ni kan. So Bena kata bila dua dalam bahasa Arab ni dia asalnya kalau satu sukun. Tapi kalau dua sukun dia biasanya dia bahasa Arab ni dia akan tambah ya nun ataupun alif nun. Ni kalau huruf al-huruf. Tapi kalau dua huruf hurufan. Macam tu. Al-multaqiyah ni dia akan ikut. Kalau sini dua, ni kalau cerita bahasa Arab lah ni kalau ayat apa? Ayat isim mudhaf ilaih kan panjang. Okey, Bena cerita yang ni pertemuan yang ni dia asal perkataan sama ni.
iltiqa dengan multaqiyan ni dia macam uh, kalau bahasa Melayu apa kata basic dia contoh pergi. Kata terbitan dia pemergian. Something like that. So iltiqa ni macam basic word dia. Tapi kata terbitan is it? Okay, kata terbitan dia macam gini. Al-multaqiyan. Iltiqa. Dia berkaitan ni sebenarnya. Jadi macam itulah Bena nak cerita sikit nama dia ni. Takut nanti kan lupa. Iltiqa ni pertemuan. Pertemuan juga tapi dia duduk depan. Jadi dia tak gunalah iltiqa al-multaqiyan ke apa ke. Dia duduk depan. Yang ni dia akan ikut yang belakang ni. Okay. Bena nak cerita ni je. Iltiqa ni dengan iltiqa ni sama. Pertemuan dua huruf. Tapi jangan confuse pertemuan dua sukun dengan pertemuan dua huruf lain. Pertemuan dua sukun, dua sukun jumpa, satu kat akhir kalimah, satu lagi dekat awal kalimah lain. Kan? Yang kita kena baris bawah kan nun tu. Okey. Yang tu lain. Yang tu dah pergi detail ke yang iltiqa sakinah ni? Yang Ke ni Bena yang cerita? Hamzah wasal bertemu dengan itu ya. Tanwin. Betul. Tanwin bertemu sama Hamzah wasal kan? Betul. Tanwin, betul. Tanwin ataupun nun mati lah. Ya. Okey, yang tu. Lepas tu, okey. Jadi kita nak refresh je jadi lama belakang. Okey, pertemuan dua huruf. Tadi ada banyak jenis. Ada 3 jenis tadi sebut. Saghir. Tabir, Tabir, mutlak. mutlak. Saghir. Nah, saghir. Tabir, mutlak. Kabir, mutlak. Okey. Yang ni untuk knowledge sahaja. Bena takkan terangkan detail dua ni. Kita akan untuk hafs, kita akan apply saghir. Kabir dan mutlak ni cukup kita kenal je huruf tu dia macam mana tapi dia takkan ada perubahan apa kecuali bila belajar qiraat. Nanti bila masuk universiti, kita kat sekolah menengah ni kan, kita kat sekolah menengah. Okey, bila dah masuk universiti, boleh masuk universiti nanti kita Ben akan kenalkan ini ataupun ada siapa-siapa nak belajar qiraat nanti Ben akan kena. So yang masuk mesti. ah Duk alik pening kan, duk alik makan apa ni? Penat duk stand bila nak masuk universiti. Stand. tak boleh nak kena bagi ayat lagi, tak boleh masuk universiti lagi. Okey. Okey, Ben akan kenalkan saghir sahaja dulu. So, kita dah belajar hari saghir yang Kak Tini sebut tadi, poin awal tadi apa? Ben ada macam benda sikit malam ni 14 daripada pagi. Sukun bertemu dengan harokat tu kan? Yang tu. Kan? Yelah. Tu bentuk Jenis saghir. dia kan? Saghir. Aduh, Sukun kat mana tu? jumpa berbaris. Yang masa Ben tanya tadi, mula-mula tadi. Kak Tini sebut pasal apa? Yang saghir kabir mutlak ni ibu sebut. Yang sebelum tu. Itu pun kami dengan Nafis lah. Tak? Kan? Okey. Okey. Kamil Cara dengan bacaan, tingkatan. Kamil dengan Nakis ni cara bacaan. Ni jenis. Okey, jenis pertemuan. Jenis pertemuan dua huruf ni. Kalau Kamil ataupun Nakis ni cara bacaan. Oh, yang Bena tanya tu mungkin jenis idgham tak? Ma'al ghunah dengan bila ghunah ke? Yang ma'al gunah dengan bila gunah tu jenis hukum. Tu hukum hukum dalam nun sakinah
ataupun tanwin. Tanwin. Bena sentuh dalam hukum ni sebab hukum nun sakinah dengan tanwin ni ada idgham. So kita kena kenal huruf tu kan, yauman dengan lam ra tu. Dia akan berlaku idgham. So kamil dengan nakis ni kita akan apply dekat sini. Cara bacaan kamil dengan nakis ni kita akan apply kat sini, and then kita akan apply juga dalam idgham yang pertemuan dua huruf ni. Okey, ni jenis dia. Jenis pertemuan dua huruf tu. Tapi kita ambil yang soghir sahaja. So bila dalam soghir ni dia ada pecah 3 lagi. Okey, satu apa? Kita sentuh dah sikit. Itu Mutamatsilain. Oh, Mutamatsilain. kamil. Huruf yang Mutamatsilain. sama. Mutajanisain. Ajanisain. Jenis. So yang minggu lepas yang ni clear ke? Huda boleh ke? Huda Boleh. okay. Kalau nak dengar details yang soghir, kabir, mutlak, aku dah buat personal kan? Rasa Kan? macam dah belajar. Kan? Dah belajar dah sikit-sikit lah. Okey. Yang lepas. Macam mana? Mutamatsilain. Okey, sekejap. Bena tutup ni sebab Bena buka nota lah. Rajin ada nota minggu ni. Cek. Sebab malas nak menulis. Tak larat dah, hari ni terlalu penuh. Dia sepatutnya tak penuh tapi sebab duk ganti, duk tukar-tukar jadual kan. Lepas ni tak nak dah tukar-tukar banyak sangat. Stick tu jadual. Cantik dah. Tak nak. I'm not blaming you kat sini. Bena okey je. Tapi yang last minute ni dia jadi macam tak nak layan. Bena ni orang nak mengaji, seronok je. Tapi gitulah. Kadang-kadang dia overload. Okey. Okey, jenis idgham tadi. Idgham yang pertemuan dua huruf yang soghir. Yang satu huruf untuk kalimah pertama dia sukun. Untuk kalimah kedua dia berbaris. Tu jenis yang soghir. Okey, kita pecah lagi. Idgham ni 3 jenis ni. Idgham mutamatsilain, mutajanisan dengan mutaqaribain. Nampak ke? Nak Bena zoom in sikit ke? Boleh? Boleh lah. Boleh, Kalau boleh. rasa tak nampak juga tu zoom dekat phone masing-masing lah. Sendirilah. Okay. So, idgham mutamatsilain. Mana dah pen tadi? Dia memasukkan mutamatsilain dua huruf yang serupa. Bila bertemu dengan huruf yang sama, Kuat tak kuat? Dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Okay. Idgham mutamatsilain dia huruf yang sama. Bila huruf sama, dia ada makhraj yang sama. Dia yang sama. Okey. Contoh macam ni lah. Rabihat tijaratuhum. Ta ni jumpa dengan ta juga. So kenapa ta ni tak ditanda dengan sukun? Kata sukun jumpa dengan berbaris. tu sebab dia ada sabdu tu. Ada sabdu. Kan? Betul. Dia dah masuk dalam ta yang kedua ni. Okey. Kalau dah masuk macam ni apa? Kalau cara bacaan, apa ni? Kalau ada tanda sabdu macam ni. Terus masuk. Cara bacaan, ingat tak? Bena cerita tadi, yang kita dah refresh tadi. Okey. Satu sukun, satu berbaris, terpanggil jenis yang pertemuan dua huruf yang soghir. Okey. Kalau cara bacaan? Kamil, sempurna.
Kamil. Idgham kamil. Ada dah jawapan dia kat sini sebenarnya. Sempurna. Hmm. So ni pun sama. Fahallana. Mana lagi? Ansawwaka. Okay. Ni dekat mana? Ainama yuwajjihu. Okay. Satu ha sukun. Ha yang tasydid ni kat sini. Okay. Ni kat sini. Okay. Huruf yang sama. So nama dia idgham. Untuk makna Kamil. Dan kami Kalau nak nama panjang dia lah. Kalau nak nama panjang dia, idgham mutamasilain, saghir kamil. Tapi tak perlulah. Tak perlulah sepanjang tu. Cukup kita kenal. Okay, Bena tak nak confuse kan. Cukup kita kenal dulu. Idgham ni, idgham mutamasilain. Untuk level ni, kita kenal dulu. Idgham mutamasilain ni. Satu lam, kalau huruf tu lam jumpa dengan lam. Satu lam sukun, satu lam berbaris. So dia mutamasilain. Okay. Okay. Kenapa dia tak tandakan dengan sukun? Satu sebab idgham. Satu, kalau letak tanda sukun tu kan kita kena macam izharkan dia. So kalau katakanlah ada tanda sukun, Rabihat dia dah jadi tak betul lah. So cara penandaan dalam Quran tu ada sebab kenapa dia letak sukun, kenapa dia tak letak sukun. Untuk membezakan. Ada part yang kita dah belajar sebelum ni. Bila ada tanda sukun dengan tak ada tanda sukun. Satu untuk membezakan apa? Bacaan. Betul, bacaan apa? Bacaan izhar dengan Ikhfa. izhar dengan ikhfa Hakiki. atau idgham, betul? Ikhfa hakiki ataupun izhar syafawi ataupun dengan ikhfa syafawi ataupun dengan idgham. Kalau hukum nun mim mati, kalau hukum nun mati izhar ataupun idgham dengan ikhfa. Okay, Bena tak tahu. Kak Yati boleh tangkap tak? Okay. Sebab Kak Boleh. Yati masuk kan? Okay. Kalau contoh lakum wa mim mati lakum Wah, tidak memakai. contoh walidina. Okay. Mim ni ada tanda sukun kan? Maknanya kita baca dengan izhar. Kita jelaskan mim tu. Bukan mim. Kalau macam apa kita dunia kan? Dunia. Okay, so kita sorry lah sengit ya sebab Bena punya pad ni sengit. Jadi Bena tulis sengit juga. Kan ya. Okay, nun mati yang ada tanda sukun kita jelaskan je nun tu. Tak payah fikir. Maknanya untuk bacaan. Nama tak ingat tu belakang kira. At least kita baca betul. Kan? So nampak ada tanda sukun. Jangan pergi dengung pula. Lakum walidina. Macam sedap je nak dengung kat situ. Tak boleh. So bila nampak tanda sukun, jelaskan. Nun mati, mim mati ataupun dekat dal sukun ke. Kalau dal sukun, kena izharkan, kena jelaskan, kena keluarkan dia punya qalqalah. Contoh, kalau huruf dal. Tapi kalau dal tu kosong, maknanya dia telah diidghamkan. Kalau macam ni pun, ta ni dah diidghamkan. Okey, padam balik. Ni semua dah diidghamkan. Okey. Settle. Ni boleh faham mutamasilain? Boleh ingat tak? Ingat je. Kalau bahasa Arab dia sebut misal ke mutamasilain ni asal dia daripada misal juga.
Bila misal, bahasa Arab maksudnya sama. Mutamathilan ke mithlain ke sama. Okey. Mutamathilan mesti pernah dengar juga kan? Idgham mithlain. Mithlain Yes. ke mithlain ke sama. 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 Dia dari perkataan daripada asal misal. Sama. Maksud dia sama. Okey. Settle idgham mutamathilan. Lepas tu, Allah kena padam sesuatu Kalau tak faham tanya tau. Tak apa, Bena ulang je. Air banyak. Bena kalau dahaga boleh minum. Okey. Boleh Ibu? Ibu faham tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas nak kata faham kan, Bena tanya kan. Jawab faham nanti Bena tanya. Tak jawab tak faham nanti kan. Kan? Cuba faham. Cuba Faham faham je. kan. Yes, yes. Yes saja ibu. Yes. Dia akan jadi yes lah. Put yes or no. Tanya mana ya? Kita tanya mana ya kan? Kita pergi mutajain. Saja sign. Ingat Janisan. Dia dekat-dekat je dengan apa bahasa Melayu punya ni. Ni jenis. Tadi misal. Misal sama. Ni jenis. Jenis. Sama jenis. Berhampiran. Lebih kurang jenis. Okey, sejenis. Okey. Sejenis. Contohnya jenis manusia. Manusia ni lain-lain. Tapi kita ada mata dua. Kita ada telinga dua. Ada persamaan tapi tak sama. Macam itu. Okey, sejenis. Macam mana sejenis ni? Dia bertemu dua huruf yang sama makhraj. Ingat tak yang bila belajar idgham nak kenal mutamathilan, mutajanisan, mutaqarriban, ada lagi satu mubtada'in tu tapi Bena tak mention lah yang tu. Yang tu nanti. Yang tu lebih detail. And tak digunakan sangat. So Bena tak nak pening-pening nak ingatkan yang basic ni pun kan. Okay. Yang tu round 2 tahun akan datang. Okay. Sebab kita nak ulang kan. Korang nak semua ni kakak-kakak semua ni nak mengulang-ulang kan tajuk ini. Pernah ingat nak habiskan dah 2025. Okay, kita teruskan. Okay, mutajanisan. Okay, sama makhraj. Cuba bagi contoh. Okey, kita ambil makhraj am dia lisan. Contoh lisan. Tiba-tiba tanya pula pasal makhraj. Apa huruf yang ada makhraj yang sama? Dekat Ta dan to. ta, to, ada lagi satu. Dal. Ayah ada masuk nyamuk dalam hidung. Ta, to, Dal. dal. Betul. Dal. So, apa yang samanya? Makhraj dia ni. Sama makhraj. Okey, dia lisan dia makhraj am kan? Makhraj am. Ni kalau geng-geng Azdan ni terror dah ni tiap malam ada kelas ni. Kan? Dah ada Makhraj. kelim dalam mora. Alasan belajar lama dah tu alasan. Okey, kita kena guna. Kita dah belajar. Okey. Ni makhraj khas dia. Macam mana makhraj khas dia? Siapa yang baru belajar makhraj dengan Bena ni? Kak Mus. Makhraj khas dia macam mana? Ta dengan to dengan dal ni. Kat mana dia punya ni? Makhraj huruf ta, to dan khas dia macam mana? Allah lupa dah Kak Mus. Ta. Bibir. Ta dengan to dengan dal ni. Kat Ta. mana dia punya? Ta. To dekat atas dan langit. Kak Mus. Ta. Do. Sa. Sa bibir. Dia memang tembak. Dia memang tembak.
belajar ikut adik ni. Okey. Off dulu. Mute dulu. Okey. Off dulu. Okey, buka. Nanti sementara ni Kak Mus buka balik buku Iqra hijau yang kita guna tu. Kita ada mention. Sebelum masuk baca-baca tu kita dah pergi satu-satu makhraj. Okey. Kita test apa pula? Huda. Makhraj. Tatada. Okey, tak payahlah ingat. Kita sebut tu cuba bayangkan apa. Ah, Apa? Macam mana soalan ni? makhraj. Oh, Apa makhraj untuk ta dengan ta dengan dal ni? Dia makhraj yang sama. Memanglah lisan, lidah. Tapi lidah tu general. Yang lebih khususnya, macam mana kita nak cakap? Hujung lidah. hujung lidah. Lepas tu tekan tekan Menyentuh. gusi. Menyentuh gusi atas. Gusi atas. Menyentuh pangkal gigi. Pangkal gigi. Tempat nak Pangkal keluar gigi. gigi kat atas ni. Oh, Betul kat situ. Ta, ta, da, dal, at, ad. Kan situ. Okey, lagi contoh dia. Ya, tak apalah. Semua ni kan Bena tunjuk ni je lah. Bagi je lah jawapan dulu. Lepas ni tengok balik Tengok balik mana makhraj balik. So dekat lisan. Okey. Sa, zal, dha. Ni macam mana makhraj dia? Makhraj khusus dia. Lidah. Dan 2 gigi depan. Kekeluaran sedikit. Lebih menekan kepada gigi kecil atas. Macam tu. Okey. Kalau lagi selain daripada lisan punya makhraj, apa lagi? pangkal Mulut ni. Mulut senang tak? Mulut. Rongga mulut. tepi hujung. Tepi hujung mulut. Tepi hujung mulut. Macam mana? Tepi hujung mulut. Rongga. Lidah. Lidah. Yang mana? Hujung lidah. Ni yang ni ra nun lam tu bukan ke lam tu? Okey. Lepas tu kita ada juga sin, zai dengan sad. Huruf yang berdesir ni. Huruf yang berdesir ni kat mana makhraj dia? Lidah kita duduk kat mana? Kat hujung lidah duduk kat bawah. Langit. Tak. Bawah langit. Shin. Kacip. Belakang gigi kacip. Gigi kecil bawah. Bawah. Okey, ramai yang ketengahan. Tak nak sebut tempat di kat mana. Yang tu. Yang tempat yang spesifik tu kita panggil makhraj khusus. Tempat yang makhraj am, macam tu lah lisan, khusyum hidung, okey, syafatain, bibir. Yang tu apa? Makhraj am. Allah. We did this before. Kenapa macam lupa? Okay, sebab lama tak tanya kan. Okay, fine. Okay, jom. Kita sambung idgham. Nak baca ni tak ada ni. Nanti kan dekat pukul 10 dah. Bena ni tak reti nak terang lebih kurang ringkas-ringkas ni melalut juga sudahnya. Target tadi nak buat cepat-cepat je. Okay. Idgham tamathilan. Okay. Idgham tamathilan dah. Sorry. Idgham mutajanisain. Dia sama dekat makhraj tapi
sifat dia lain. Contoh, Ka dengan to tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa jauh sangat ni? Jenis. MGM tu. MGM tu apa dia? MGM. Ah, dalam Makhraj am. Sorry lah, Bena ni rajin. Dia tipu. masuk Makhraj am. Makhraj am, makhraj khas. Khusus. Okay. tengok kunci tadi. Okay. So ni, Astaghfirullahalazim. Okay. Contoh tadi tafadhal kan? Okay. Dia akan idgham. Tapi ada juga tempat, dia kata kat sini, dia ada juga tempat bila ta dengan ta ni dia tak masuk secara total. Tak masuk secara kamil. Dia ada juga yang kita kena baca dengan idgham nakis. Tak banyak tempat, sikit je. Sekejap, tak boleh nak naik ni. Oh, Bena kena zoom out sikit. Okay. So macam ni contoh dia, walaqad tarakna. Kita tak baca dah. Tengok dal kat sini Bena cakap kan? Dal, kalau dal yang qalqalah dia akan ada tanda sukun. Kalau tak ada tanda sukun dalam Quran tu maknanya kita janganlah qalqalahkan dia. Kita dah kena idgham masuk. Macam ni dia akan masuk secara kamil. Idgham kamil lah ni. And lepas tu dia idgham saghir juga. Sebab dal ni sukun jumpa dengan huruf ta yang berbaris. Boleh tak? Terlalu laju ke? Okey, Bena letak tepi dulu. Okey, Bena tengok muka macam dia awang-awangan. Dia okey. Kita lupakanlah dulu saghir dengan tapi kamil dengan nakis tu kena ingat. Okey, saghir tu letak tepi dulu. Okey. Kita kenal je dulu. Dal dengan ta sejenis ke tak, Ibu? Dal dengan ta sama. Sama. Sejenis. Sifat dia sama tak? Sama. Dal dengan ta. Sifat tak sama. Dia punya tempat keluarnya sama kan? Makhraj sama. Ya. Makhraj dia sama. Makhraj ataupun tempat keluar huruf tu sama. Tapi sifat huruf kita ingatlah balik. Dal huruf apa? Dal sifat huruf dia? Dal huruf Sifat. Sifat huruf dal? Sifat dia tak sama. Tak sama sifat dia. Tak sama. Cuba bagi contoh sikit. Dal apa sifat huruf dia? Qalqalah. Kalau kat sini dia tunjuk jumpa dengan ta. Kalau ta pula, okey, tu dal tu qalqalah tu sifat tunggal. Kalau sifat berlawanan, Tidak. Dengan zahir. Syidah dan Hamas. Syidah dan Jahar. Jahar dengan hamzah. okey. Betul Kalau dengan dal, jahat. dal dulu. Dal, jahat ke hamas? Jahar. Jahat. Kalau ta, Hamas. Hamas. tu dia maksudnya macam tu. Ada sifat yang berlainan. Mungkin ada sifat yang sama tapi ada kebanyakan sifatnya berlainan. Okey. Berlainan. Kalau dari segi syiddah mungkin sama. Dal dengan ta sama. Dia syiddah. Tapi kalau dari segi qalqalah satu, dal ada qalqalah, ta tak ada qalqalah. Macam itulah. Dia banyak sifat yang tak sama, berbeza. Makhraj sahaja yang sama. Okey. Jadi macam mana kita baca? Masuk dalam ta. Dal tu kira macam tak ada dah. Sebab kita masuk dengan sempurna. Ada tanda sabdu ataupun tasydid. So kita baca walaqad tarakna. Okey. Yang contoh yang kedua tu
Athqalat da'awa. Kita tak ada dah bagi athqalat da'awa, tak. Hamas yang kena keluar dekat ta tu tak ada dah. Tak wujud. Ta ni macam tak function dah sebab dia dah merge masuk idgham dalam dal. Okay, the power of tashdid, the power of Sabdu. sabdu tu dah absorb dah. Okay, sama juga ta dengan ta tadi, dal dengan ta, dal dengan da, vice versa lah. Ni ta dengan ta pula. So sama. Nampak je sabdu, masuk terus huruf. Masuk terus. Tak payah nak, kalau macam yang ni, iz zalamu, tak payah nak iz zalamu, tak payah. Dia ilwa. Terus keluarkan, dia makhraj yang sama, keluarkan lidah dua-dua, tapi terus naikkan pangkal lidah. Kena bagi terus isti'la dia. Sifat yang tak sama dekat za dengan dha ni, satu istifal, satu isti'la. Satu tebal, satu nipis. Okey, yang lain pun sama. Irkab ma'ana. Jangan baca irkab ma'ana. La. Terus ni tak function. Ma'ana. Yes. Power of sabdu. Okey, yang contoh, Bena lupa nak masukkan contoh. Yang ni semua kamil. Yang ni contoh semua bacaan kamil. Kalau yang bacaan nakis, contoh dia tak ada ni, dia tak ada sabdu tu lah. Senang je nak kenal. Sekejap Bena tulis contoh contoh untuk yang ni. Saya tak ingatlah ayat dia, surah daripada surah mana. Farrattum. Farrattum. Okey. Oh ni tak di. Sekejap. Bunyikan. To tu tak ada tanda sukun. Dia berlaku idgham. Okey. Dia berlaku idgham tapi idgham nakis. Macam mana nak buat idgham nakis dekat tempat ni? Kalau kita letak tanda sukun, maknanya dia jadi farratatum, which is dia tak berlaku idgham lah. Sekejap Ashraf kenapa? Nak tidur je. Sakit perut pula dah. Kejap Utama 9. Okay, sorry. Sebab apa? Macam mana dia baca nak baca nakis? Cuba baca. Kalau ta masuk ke ni, dia to. Kalau macam ni, Farrattum. Terus masuk dalam to. So dia ada tebal to tu. Kita kena bagi dulu tebal to tu. Dia tak ada, kita tak buat dia qalqalah, walaupun to ni huruf qalqalah, kita tak buat macam tu sebab dia nak idgham dalam ta, tapi ada lagi saki-baki to tebal dia tu, istilah dia kita kena bagi dulu. Farrattum. Kita tak boleh nak baca tak terus masuk ta kita kan. Tak, dia kena tebal dulu. Farrattum. Kalau farrattum kita nipiskan, tak bagi tebal, tu dah macam idgham kamil. Ni idgham nakis. Ni contoh dia. Okey. Boleh idgham mutajanisai? Boleh ke? Okey. So move mutaqaribain. Horrifying.
Mutaqaribain. So sama juga idgham, dia masukkan juga huruf dia cuma dua huruf yang berhampiran saja. Dia Hampiran. tak sama. Dia tak sama makhraj dia. Lepas tu Hampir. sifat huruf dia pun dekat-dekat je. Dia tak adalah totally sama. Okey, sekejap angin. Padam. Contoh untuk hafs ni tak banyak contoh dia. Kalau dekat qiraat dia banyak. Apa? Berlaku idgham tu untuk certain qiraat. Kalau macam kat sini hafs kita baca dia berlaku dekat lam dengan ra, qaf dengan kaf. Lam Macam tu. dengan ra bila gunnah kan? Oh, dia masuk juga. Okey, faham. Bila gunnah tu bila ada nun Tak mati dengar. Oh, ni atau mati. nun mati atau tanwin jumpa dengan lam ra. Okey. Mutaqaribain ni lam ni jumpa dengan ra. Dia tak ada kena-mengena dengan ayat sini ni. Tu kata idgham ni subjektif sikit sebab dia ada banyak kategori. Dia bawah hukum nun sukun pun ada, bawah pertemuan dua huruf pun ada. Yang ni yang pertemuan dua huruf. Lam dengan ra kan dia punya makhraj dia sama tapi makhraj khusus dia tak sama. Tapi dia dekat-dekat. Okey. Lam dengan ra tu dekat-dekat. Qaf dengan kaf pun sama. Qaf dekat-dekat. Belakang, betul-betul belakang. Kan? Makhraj am dia lidah. Tapi yang qaf belakang sentuh lelangit lembut. Kalau kaf ke depan sikit. Dia pangkal lidah juga tapi sentuh lelangit antara lelangit lembut dengan lelangit keras. So dia depan sikit pada qaf. Dia dekat-dekat. Tapi tak sama. Okey. Lepas tu sifat huruf dia pun Inhiraf. dekat-dekat lah. Dekat-dekat. Ada yang sama, ada yang tak sama. Okey. So dekat huruf ni je lah. Barrabbukum. Dia masuk secara kamil juga. Sempurna juga. Okay. Barra. Okay, jangan confuse. Ni lam jumpa dengan ra. Dia bukan nun mati ataupun tanwin jumpa dengan lam ra ni. Yang tu itu different story. Yang tu dekat topik yang kalau macam last week kategori kan hukum nun sakinah ataupun tanwin. Yang ni bawah topik pertemuan dua huruf. Okey. Lam dengan barrabbukum. So, nak kenal, tak payah confuse. Kita just nak kenal, identify benda ni untuk kita kenal lah. Untuk kita kenal huruf tu. Kalau bacaan je tak ada masalah lah. Kalau kita nampak je tasydid tu, masuk je. Tak ada dah. Lam ni dah tak function dah. Barrabbukum. Qur rabbi. Barrafa'ah. Okay. Yang ni selalu kita jumpa kan. Sampai tergeliat-tergeliat lidah tu nak bunyi qaf ke nak bunyi kaf. Okay. Bila ada satu, masuk je untuk second huruf yang second tu. Okay. Tapi yang ni extra lam ni, lam sukun ni jumpa dengan ra juga. Tapi dia tak idgham lah sebab ada saktah. Bila saktah terputuslah dia. Kita tak bacalah barra, balra. So dia dah mudahkan kita dah penandaan dalam Quran. So dia letaklah huruf lam ni bertanda sukun. Bila bertanda sukun kita jelaskan. Bal adalah bunyi lam tu. Izharkan dia. Okey.
Okey, settle 3. Settle 3. Ada yang lagi satu Bena bagi tahu nama yang lagi satu tu, tapi yang tu advance sikit. Just untuk tahu nama je lah. Takut nanti kot lah dia belajar kat mana-mana kan. Pernah dengar mutaba'idan. Yang ni nombor dah Bena tambah kat sini ya. Nanti tambah sendiri dalam nota tu. Bena tak buat kat dalam nota ni sebab yang ni untuk basic. Bena tak nak peningkan kepala. Mutaba'idan. Okey, mutaba'idan ni apa? Kalau bahasa Arab qarib, mutaqarriban ni huruf dia dekat-dekat. Qarib. Apa? Cuba Bena suka nak guna kaitkan dengan bahasa Arab ni sebab kalau kadang-kadang kita perkataan tu kita guna dalam doa-doa kita. So kita mudah nak ingat makna dia. Cuba tengok apa? Doa duha. Bena tengok takut apa? Takut tersalah tulis. Okey, pasal rezeki kan. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki tu daripada langit, fa'anzil. Anza, nuzul Quran, turunkan. Kan? Turunkan. Anzil, anzala. Okey. Kalau di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Fil ard, di bumi. Kalau rezeki tu dalam bumi, fa'akhrijhu, keluarkan. Kharaja, akhruju, keluar. Maksudnya keluar. Okey. Lepas tu kalau wa in kana mu'assiran fayassirhu. Yang ni tak ada kena-mengena dengan tu. Pernah nak cerita. Wa in kana ba'idan faqarribuhu. Yang jauh, kalau rezeki tu jauh, dekatkan. Faqarribuhu. Faqarribuhu. Dia kena mengena ni. Mutaqarriban ni. Qarib. Qarib. Dekat. Ba'id. Jauh. So doa tadi. Wa in kana ba'idan. Ba'idan jauh. Faqarrib. Maka dekatkanlah. So ni mutaqarriban ni kita ingatlah dekat. Kalau mutaba'idan ni jauh. Dia ambil kataan base dia sama. Ba'id. Mutaba'idan jauh. So kalau yang mutaba'idan ni huruf yang makhraj jauh. Sifat pun tak sama Jauh. langsung. Contohnya apa? Contohnya huruf-huruf yang kerongkong dengan huruf yang bibir. Totally jauh kan? So Allah. Contoh tak apalah Bena cerita sikit je. Ni bawah pertemuan dua huruf tau. Sebab tu Bena tak buat dalam nota. Mutaba'idan ni. Ni bawah pertemuan dua huruf. Kat mana dah tadi? Tak boleh nak tulis. Sorry, sudahnya Bena peningkan kepala juga Okey, idgham ingat 3 tu je. Idgham ingat 3 tu je. Yang mutaba'idan ni pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf. Jadi dalam mutaba'idan ni Bena tak cerita kat sini sebab dia tak berlaku idgham. Dia just nak bagi tahu bila satu huruf sukun berjumpa dengan huruf berbaris. Kalau yang jauh dia punya
makhraj dia. Contoh tuliyat alaihim. Tuliyat alaihim. Ta sukun jumpa dengan ain. Ta dekat mana? Tuh. Tuliyat ta huruf ta. Makhraj dia kat mana? Lidah. Hujung lidah. Hujung lidah. Yang Ah, belakang jumpa dengan gigi kecil alaih. atas Jumpa dengan ain. tengah kerumpung. Terokok. So dia Jauh. kalau untuk tabaidan ni dia akan berlaku izhar ataupun ikhfa sahaja, tak berlaku idgham. So that's why idgham ni dalam yang berlaku idgham ni pertemuan dua huruf yang berlaku idgham yang 3 jenis ni je, mutaqarribain, mutajanisain dengan mutamatsilain. Okay, kita dah 9.44. Okay, kita buat 3 ni je lah dulu malam ni. Alright. Okay, pada tutup slide. Baca. Kalau rasa tak sempat, kita sambung untuk next session. Boleh? Boleh ke? Kita nak baca Boleh, sampai boleh. habis benar risau nanti kan lambat tidur hari ni. Esok cuti. Tak. Kita cuti kat Tini nak pergi hospital esok tu. Kesian kat Tini. Moga Baca tak boleh lah. Baca Hmm. lagi pokoknya. Boleh. Okay, kita dekat ke surat 80, betul? 80. 80. Apa kat sini? Ayat 15. Atas. Jam mana? Oh, tak buka lagi. Wallati. Mana siapa dia baca mula-mula? Huda. Al-Huda. Sekejap dah, sekejap ya. Sekejap. Allah, mana pergi Quran? Okey, dah 40. Masa macam dah buka dah tadi muka surat 40. So, dia kalau macam banyak merampu sikit, nanti dia macam kepala tu dah ni dah. Okey, jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. Sebab kita kejar masa je. Kalau tak dah suruh repeat dah ni. Takut, curi nafas. Okay. Terus. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Qalqalah surah kemaskan au yaj'ala. Ambil dari situ. Au yaj'ala. أو يجعل tu ain yang guna pangkal lidah naik sama ke bawah. Ke bawah kan suara pergi ke tengah kerongkong. Au yaj'ala yaj'al
Lain. Gunakan tengah. Senyum. Senyum. أو يجعل الله لهن سبيلا. Okay. Ambil yang penting-penting je udah. Kita nak express sikit malam ni. Wah, okay. Bagi tahu yang apa? Yang ditanya sahaja. Yatina, hamzah sifat huruf. Hamzah sifat huruf jahar dengan syiddah. Aywa, okay. Yatina al-fahishata min nisa. Jumpa dah yang kita belajar. Min Dalam utama lain. idgham mutamathilain. Bagi tahu sekali kamil ke nakis ke? Kamil, sempurna. Kamil, aywa. Nisa'i. Mad jaiz munfasil. Nisa. Satu kalimah. Nisa. Wanita. Mad wajib. Wajib muttasil. Kumfa. Izhar syafawi. Okay. Fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Tammi. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لا kat sini Bina. Buah. Penting Nampak? gue kena. Ibu. Ibu bagi tahu dah. Lepas ni kita tembak udang lah pula. Okay. Mak Iwat. Mak Iwan. Okay, baik. Okay, ibu terselamat ibu. Betul tak Mak Iwan? Betul, Mak Iwat. Betul. Sorry. Okay. Alright. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Uda. Thank you, Bena. Next. Sally. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus je. Tak payah istiazah. Kita tak ada membawang. Okay. Kita bercakap pasal Quran. Terus. Walladzina ya'tiyana Bukan tadi. walladzina ya'tiyana minkum fa'am. Baris salah awal tu. Iya niha. Walladzani ya'tiyani. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. Macam tak cukup ya dengung kan? Semula. Okay, tenang. Okay. واللذان يأتيان واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. Baris tadi. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا أصلحا فأعرض. Panjang pendek jaga. Fa'in
تابا وأصلحا. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان إن الله كان توابا رحيما. Okey. Untuk pada tajuk yang okey, kita ni je lah start daripada mana tadi? Walladhani minkum. Ifah hakiki. Sukun tu mana? Nun sukun jumpa dengan kaf. Kaf. Kat situ Mat badal. mak badal. Zu mafa'il taba wa als. Keluarkan sifat untuk sad, Sad. Sofir. safir, Hamas. Raqawa. akhawah, Itba'. itba'. Okey. Isti'la. Okey, cantik. Fa'a' untuk ain. Ain. Fa'a'. Jahar. Tawasud. Istifal. Aywa. Ridhu anhuma. Kalau wasal anhuma inna Allah. Ni? Dia punya hukum kat situ. Mat bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah. Majaiz munfasil. Majaiz munfasil. Kalau kita waqaf macam Cik Sa baca tadi tu, kena baca berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Kenapa dia tak jadi panjang? Sebab macam mana? Macam mana nak cakap? Dia pusing-pusing sebenarnya soalan, jawapan dia sama je, tapi saja nak tukar soalan sikit. Sebab mat tu dia tak ada nak jumpa dengan Hamzah. Kita sekat dulu. Kita sekat dulu, jadi dia jadi mat asli biasa. Kalau dia jumpa Hamzah, barulah dia jadi mat jaiz munfasil. Okay. Tanda yang ada mat panjang ni, dia mudahkan kita untuk kalau kita wasal. Kalau kita tak wasal, kita berhenti, maknanya mat ni tak digunakan lah. Okay. Inna Allah kana tawwaban rahima. Rahimah. Idgham ma'al qana. Idgham ma'al qana. Kamil. Ma'al gunah ke? Oh ni. Yang baru tadi ya. Dah hak lama. Bila guna? Aku dah nak ikut nakis. Dah. Bukan idgham nakis. Kamil ni sebab ada Kamil ada tanwin kan. Nakis. Ma'al gunah ke bila gunah? Idgham bila gunah. Ya Allah. Bila gunah. Ya, faham. Dekat pukul 10 dah. Okey. Rahimah. Ibu. Rahimah. Ma. Buatlah. Iwan. Okey. Dah. Tak payah tembak lagi dah ibu pasal ni. Okey. Next. Terima kasih Cik Sal. Sama-sama. Confused sikit. Tak apa. Faham. Lampu bena ni pun nak malap-malap dah. Tak apa. Kita cuba. Okey. Siapa pula? Kak Rahmah. Oh, Kak Rahmah. Okey. Bacalah sikit seorang. Encik Sa sambung sikit lagi. Baca je. Innamat taubatu 'ala Allah. Innamat taubatu 'ala Allah Akbar. Innamat taubatu 'ala Allah alladhina ya'maluna as-su'a. Lam ada 2 tu.
Lilladzi. Ha, Innamat bena pun tawu- Citra kata berlepi suruh juga. Okey, tak apa. Sikit je. Innamat tawbatu ala Allahi Betul? Hmm. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعملون السوء بجهالة. Ha, sikit je. Sampai situ je. Ambil balik. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة Ambil balik daripada الذين يعملون السوء بجهالة. للذين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة Abi. Situ je. Betulkan kat situ je. يعملون السوء أبي. يعملون السوء بجهالة Aywa, okey. Okey, kat sini. Kat sini, su'a. Kat sini sambung. Tak apa. Oh, Cik Sada lari dah. Sambunglah kat sini. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Okey. Okey, dekat sini ada yang Bena cerita tadi. Nun min qarib. Ni yang apa? Mutaba'idan tadi tu. Nun lidah depan, qaf jauh ke belakang. Okey, so dia berlaku ikhfa kat sini. Okey, summa yatubu summa. Summa tu Sorry, daripada atas tadi. Su'a. Yang ni siapa Yang ni Bena tembak je lah. Kita ada siapa malam ni? Kak Yati, Allah. Bena tak nampak hak bawah ni. Patutlah. Okey, Kak Yati. Mak wajib mutasil. Aywa. Bijahalatin summa. Kalau kita sambung kat sini jadi apa Kak Mus? Tiba-tiba Kak Mus kena panggil. Bijahalatin summa. Tinsu. Tanwin jumpa dengan ta. Hukum dia apa Kak Mus? Frozen lah. Internet. Membantu betul Kak Mus internet ni. Okey, tak apa. Ibu. Wajibul gunah dekat mim. Yang sebelum tu, tanwin jumpa dengan sa. Tanwin jumpa dengan sa. Sama. Dan hukum nun mati tanwin Bena kata kena ingat izhar haki, kena ingat apa tadi Bena cakap? Izhar haki dengan iklab. Dengan idgham. Tak payah. Izhar tak payah ingat sebab tanwin ni dia sengit. Kalau tanwin sengit ni ada sama ada ikhfa hakiki ataupun idgham. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Dia bukan yauman, dia bukan lam ra. Jadi kalau ada nampak tanwin sengit ni dia dua tu je.
Kalau bukan huruf idgham, memanglah dia ikhfa hakiki. Kalau kata tak ingat pun huruf ikhfa. Okey? Bukan yauman lam ra, maknanya ikhfa. Iaitu buna min qarib. Nak tanya ibu lagi. Okey? Sama juga ikhfa. Ikhfa bin fa. Tanwin jumpa dengan fa. Min Min qaribin fa. fa. Tanwin. Tanwin dia tu ingat ke tak? Tanwin jumpa Saya ingat. Saya ingat. Ikhfa juga lah. Ikhfa hakiki juga. Okey. Okey. Faulaika. Laika. Mak wajib. Apa ni? Mak wajib ya? Mak wajib lah. Mak wajib mufassir. Muttasil. Muttasil. Mak wajib muttasil. Okey. Yaqulullahu alaihim. Lai. Huda? Lin. Mat Lin. Dia bukan mat sebab dia tak duduk hujung. Harf in. Soalan cepu cemas. Waw ni ada bulat comel kat atas ni. Kenapa ni apa kita panggil? Alamak, tadi siang dah belajar. Lupa pula. Huruf mat ke tak ni? Waw ni. Tak. Tak, bukan huruf mat. Kalau huruf mat dia tak ada tanda. Ni apa kita panggil ni? Rasa kita dah ulang ni 2-3 kali dah ni. Yang ada tanda bulat ni. Ada satu tanda bulat gini, ada satu tanda bulat yang macam kosong tu, yang bujur sikit tu. Yang ni bulat kecil ni. Ingat tak apa dia? Dia ada kat sini. Ada atas alif, kadang-kadang ada atas waw. Cuba cerita sikit. Ada tak yang ingat? Cik Sal, bantuan Cik Sal. Cik Sal pun tak ingat ke? Tak ingat, confused. Okey, kita nak tutup mata dah. Okey, faham. Okeylah. Bolehlah buat alasan. Okey, sifir. Sifir apa? Ingat tak? Sifir, mustadir dengan mustatil. Yang ni mustadir ke mustatil? Mustadir. Tembak ke ingat? Okey. Kata ni mustadir. Dia function ke tak function? Tak. Kalau wasal tak function. Kalau waqaf? Waqaf. Contohlah kita habis nafas. Kita nak berhenti kat fa'u tu, kita panjang ke kita pendek? Maknanya function ke tak tu maknanya kita panjangkan ke tak? Tak. Okey, kalau mustadir, kalau kita sambung fa'ula pun dia tak function, dia tak panjangkan. Kalau kita waqaf kat situ pun dia tak panjang juga. Okey, dia macam dari segi penulisan sahaja, ejaan tu je. Dia terpaksa kekalkan. Dia kena kekalkan. Tapi dari segi bacaan tak function. Kalau mustatil tak ada contoh kat sini. Kalau mustatil yang kosong dia lain sikit tu. Nanti kalau jumpa kita tengok balik. Kalau mustatil tak apa, Bena bagi jawapan je, tak tanya dah. Mustatil kalau sambung tak function. Kalau berhenti panjang 2 harakat. Baru dia function. Tu mustatil. Tatil, tawil maksudnya panjang. Kalau waqaf. Biasanya duduk atas ana. Hamzah, nun. Lepas tu alif tu ada tanda bulat macam tu. Okeylah, Bena pun nak malas nak menulis. Tak apa, nanti kita jumpa benda tu. Saja nak ingatkan balik. Ni sifir. Ni bukan mat. Ni bukan lin ke apa ke. Ni sifir. Sifir mustadir. Kita boleh cek balik. Okay. Wa kana Allahu aliman hakimah. Sama. Okay.
Last one. Siapa ni? Siapa baca yang ni? Kak Dini baca. Kak Dini Oh, dah Kak baca. Kak boleh. Dini dah baca. Okay. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت Ambil daripada hatta. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين Qalah surah. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Aywa. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Okey. Ni pun tak ada tak ada apa-apa yang Untuk yang berlakon ni tak? yang standard. Okey, kita teruskanlah baca. Ni tak ada Ibu tajwid pula yang tak? Ibu? Ibu dah tadi Ibu kan? pun. Ibu tak Oh, baca lagi? tak. Oh, tadi Bena tanya tajwid. Okey, Ibu. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء Okey, ambil ambil daripada la yahillu lakum, betul kan? Dengungkan yang mana patut? لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها Salah baris tu. Ambil daripada al-tarithu. أن ترثوا النساء Tak. Tak. Dia nak pergi ke ta tapi jangan sentuh lagi lelangi. Tak. أن ترثوا النساء Nisa. Ah. Tak ada L, tak ada lam. Antarisun nisa. ترثوا النساء كرها Karha. Boleh. Okey. ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن Ma ataitumu. ما آتيتموهن إلا أن يأتيني Tak mau tu dah jadi izhar. Macam mana idghamkan ke dalam ya? إلا أن يأتينا Tak cukup dengar. Ni Kak Tia bagi dah ayat ni, kalau tak bagi ayat ni tak tahulah. Praktis dok ni. Illa إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعسروهن بالمعروف وعسروهن بالمعروف bukan hunna muncung.
وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. Sampai sini kot. Pak sambung Kak Mus. Tu dah? Ya kata ya? Buat Tak kata dia? lantak. Okey. Bena nak tanya satu je yang dekat ibu baca ni. Ya ayyuha. Ni? Ya ayuha. Mak Jais. Mak Jais apa? Mak Jais Apa Mufasil. perlu? Mak Jais mufasil apa? Mak Jais Mufasil. Apa? Apa sih? Yang Kamil dia? Kamil dengan tu ya? Bukan. Kan Mak Jais mufasil kan dia pertemuan mat dengan Hamzah bertemu Hamzah. dalam dua kalimah. Dua Yang ni nampak macam satu je. Bukan 2 kalimah. Ya. Dua ke satu tu? Dua ke satu? Ada Hilang dah penelitian. Okey. Ni Mak Jais mufasil apa cerita? Mufasil mufasil hukmi. Mufasil hukmi. Hukmi. Dia by hukum Mak Jais mufasil. Walaupun nampak macam mat wajib mutasil, nampak macam dalam satu kalimah tapi dia dua kalimah. Kita panggil Mak Jais mufasil hukmi. Apa dua kalimah? Ya ayyuha, lagi satu. Ya ayuha. Ya ayuha. Lagi satu yang Itu mufasil hukmi biasa kita jumpa dekat haulaika. Haula. Okey, ya ayyuha dengan haula. Okey. Okeylah, tidur dulu, tak payah tunggu mami. Okey. Tadi okey dah. Siapa Kak Mus? Fa'in dari. Ya. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an ta'rahu syai'a. Kaf ada ke? An ifa hakiki. Ifa hakiki nunjuk bintang. Kaf tu. Kaf jumpa ra tafkim. Okey. Fa'asa tak. Baca balik. Fa'asa. Fa'asa an takrahu syai'a. Sambung Sambung. Wa yaj'alallahu khira. Yang ujungnya Mak Iwat aja. Cukuplah tu ya. Penamat Dah habis ke baca? Dah Dah habis. Dah. Waya ja'ala balik. Wa ja'alallahu fihi khairan kasira. Apa sifat huruf dekat kaf tadi? Kam tadi. Kaf. Kam. Ram. Kam. Tak. Kaf. Rohu. Ifa akiki. Taqrahu. Ifa akiki. Sifat huruf. Sifat huruf ka. Sifat huruf. Kaf
Hamas. Lagi? Hamas. Syiddah. Okey. Fa'asa. Baca berapa harakat? Saya baca 4. Kenapa? 2, 4. Dua. Dia jumpa mat. Tasdid. Masukkan idgham ma'al guna. Kak Mus just baca je apa yang kita tulis tu kan. Bena tanya. Sa atau berapa harakat? Sa ada 6 harakat, 4 harakat. 6, 5, 4. Harakat. Empat lima. Kenapa? Ada tanda bendera panjang tu. Tanda mat lah tu, tanda mat. Tanda mat. Mat apa tu? Mak Jais. Bunyi ekor. Dalam surah dalam 2 kalimah. Banyak suara yang satu ni. Bena dah confuse sebab bunyi ekor. Budak-budak Kamu jawab. Budak-budak bergema. Gema. Mat apa Kak Mus? Mat apa? Mak Jais kan? Kak Saya Mus. tutup. Kak Mus. Mat apa? Tutup nanti supaya dengar, yang lain dengar. Okey. Next. Mat. Kalau ini ma'al guna. Ya. Mak lazim, bukan mak lazim George. Bukan. Kat situ mat. Mat apa tu yang jumpa dengan dia jumpa apa? Kak Mus off dulu. Tasdid wow. Okey. Mus off. Tanda mat jumpa Hamzah. Okey, jap. Mana tadi? Dalam 2 kalimah. Ni kita tengok. Kalau kita berhenti kat sini, kita baca berapa harakat? Kalau kita berhenti, kita baca fa'in karihtumuhunna fa'asa. Berapa harakat? 2 harakat. 2. Tapi kalau kita sambung, kita kena baca dengan 4 sebab dia jumpa dengan Hamzah. Hamzah. Okay. So fa'asa satu kalimah, an satu kalimah. Maksudnya ada dalam dia jumpa dengan Hamzah dalam 2 kalimah. 2 kalimah. Fasil. So mak jaiz mufasil. Okay. So untuk kita habiskan satu muka surat ni. Siapa yang tak baca next week, yang tak baca lagi tu kita sambung next week, boleh? Orang lagi Yati, siang dia. Oh, Kak Yati satu lagi Kak Yati seorang kan? 3 kan lagi? Kita baca lah sebab dia peserta baru kan. Baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Lagi 3 orang kan? Lagi 3 orang? Oh tak ada, Liza tak ada. Tidak pun tak ada. Tinggal Yati je lah. Boleh. Saya baca. Kak Yati seorang lagi. Baca. Wa'in. Kita jumpa idgham kat sini, okey. Cantik. Wa in aradtum istibdala sekejap tak nampak dah terus. Ya Ustazah.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Jangan panjang sangat. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Dia bukan syai'a. Tu terpanjang. Dia just bagi dia punya curve je. Syai'a. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Aywa. Okay, so kat sini kita jumpa yang kita belajar tadi. Aradtumu. So, idgham apa kat situ? Bagi tahu pula idgham. Idgham mutajanisain. Mutajanisain. Okay, aywa. Kak Yati baru join. Kita tak sempat guna ni. Tapi mana tahu? Kak Yati tahu kan? Huruf sin, sifat? Huruf sin. Sin yang sukun Sin tu. hams. Sifat hams. Aywa. Lagi apa? Sin. Sin apa lagi dah? So, yang punya berdesir tu. Apa nama ni? Sobir. Bukan sobir. Sofir. Sofir. Okay. Lagi sin apa? Riqawah. Aywa. Tibdal. Situ kena ringan kan. Tadi tak adalah terlalu menekan, tapi dia macam tak berapa nak smooth. Aradtum istibdala zawjin ma. Jimma. Cari mana dia? Zawjin. Mim. Tanwin jumpa dengan mim. Tanwin penjami idgham. Idgham ma'al ghunnah mim ni. Kamil. Aywa. Zawjin wa. Mana zawjin wa? Dah tak jumpa dekat mana. Kena kedepan. Tadi zawjin makana zawjin wa. Jim makana zawjin wa. Idgham ma'al ghunnah. Apa tu nakis, memasukkan kan. Okay. Wa mat badal. Aywa. Taitum mim sukun jumpa dengan hamzah. Tum'i. Izhar. Tum'i. Izhar kalau hukum mim mati huruf dia ni izhar halqi. Kan izhar halqi hukum nun mati. Kalau mim mati dia panggil izhar syafawi. Syafawi. Mim kan huruf syafatain. So dia guna nama tu syafatain, bibir. Dia guna syafawi. Tapi kalau Kak Tini dia ingat apa tu, nama bola, pemain bola, benda apa tak kenal. Okey. Ustazah, yang ni mim izhar apa ni? Izhar syafawi. Syafawi sebab mim mati berjumpa dengan huruf alif hamzah kan? Selain daripada ba dan hamzah. Bukan. Daripada mim dengan ba. Mim dengan ba. Kalau ni bukan huruf. Sekejap, kalau izhar halqi. Izhar halqi nun mati. Okey. Nun mati. Okey. Sekarang ni hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3. Ini laju-laju jumpa mim jumpa dengan mim jumpa dengan ba, mim jumpa selain daripada mim dengan ba. Okey. Ada misline kan? 2 sama.
Yang ni nama dia ikhfa syafawi. Syafawi. Sebab Ah, mim sama tu. Okay. Fa ah, halki, nun mati sama lain. Huruf halki. kalau nun mati yang ada tanda sukun ni izhar juga, tapi izhar halqi. Sebab huruf-huruf dia yang dia jumpa huruf yang keluar daripada kerongkong. Hamzah, ghain, ain, ghain, apa lagi? Ha, ha, Oh, oh. oh. 6 ni. So sebab tu nama dia halqi. Tapi ni untuk nun mati. Kalau mim mati ada tanda sukun Syafawi. izhar syafawi. Okay. Syafawi. Syafawi. Syafawi mim. قنطارا فلا تأخذ منه شيئا شيئا okay شيء ada lin Mat wiwat. mat iwat okay kita ada dah mat iwat group ni okay atakhudhunahu hu Oh, ni yang ada domir tu ke? ya ha dhamir Domir jadi dia jadi mat apa Silah apa? masilah qasirah, masilah 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 qasirah Sebab dia jemput qasirah dengan tawilah. Kalau qasirah huruf selain hamzah. Kalau tawilah dia jumpa dengan hamzah. Ingat Bena kata kalau okey, jumpa hamzah ada the special case dia. Kalau selain daripada tu qasirah lah. Okey. Buhtanan wa ithman mubina. Mam mubina. idam tu yang tadi baru belajar tu. Miss line. Sama huruf mutamasi lain. Bukan. Kalau mutamasilah ni mim sukun jumpa dengan mim yang berbaris ataupun dhamah ke. Yang ni apa ni? Dia bukan huruf mati. Ismam mubina. Mam mubina tu idgham kan? Idgham ma'al ghunnah kamil. Idgham al-ghunnah kamil. Okey. Sebab dia tanwin ni. Jangan confuse. Dia bunyi macam sama. Ada banyak mim tapi lain. Ni satu sukun, satu berbaris. Ni baru idgham mithlain. Yang ni dia ada baris ni. Mim ni ada baris. Okey, kita sampai sini dulu. Ayat 20. Sadaqallahul Aduh. Sampai 10.30 lajak juga kita hari ni. Minta maaf sangat. Okey. Terima kasih, Idgham. Bina. Okey, tu yang idgham buat tajuk last tu. Idgham dia banyak cabang. Bena harap tak confuse lah. InsyaAllah kita buat bedah tajwid ni kita boleh bezakan dah. Idgham ma'al ghunnah bila ghunnah ni yang macam mana. Idgham mislain mutajanisain mutaqaribain ni yang macam mana. Okey? Nanti bezakan hukum nun mati ataupun tanwin dengan pertemuan dua huruf ni dia lain. Hukum dia tu. Mat Sekarang pun tak mungkin faham juga Ustazah. mat insyaAllah kita akan buat ulangan sebab mat kita baru habis hari tu sebelum masuk idgham, betul tak? Kan? Sebelum masuk idgham ni kita buat mat. Tak apa nanti akan ada ulangan macam ni lah kita Bena akan ulang-ulang lah. Okay. Right, so kita tutup dulu. Minta maaf kepada yang mana-mana. Okay, tadi sorry Bena macam hari penat. So ada bila macam kita terlalu banyak main ni, dia jadi gitulah. Dia jadi lain sikit mood dia. Macam gitu. Bena tak kisah kalau tak tahu bila boleh terangkan. Tapi kalau macam mana, dia macam terlalu banyak main-main. Kadang-kadang adab tu kena jaga. Walaupun Bena ni muda daripada yang lain tapi itulah kan. Okay, so kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين آمين يا الله anak-anak baik tak nangis duk Amin. Kita nak duk tidur atas lantai tapi kursi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kesian. Ya, Tidurlah anak-anak. Itulah anak-anak.